tu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Ya, hari ini cikgu teruskan lagi penerangan latihan muka surat 103. Bagaimana kita nak merekodkan pula hutang lapuk terpulih. Sebelum ni cikgu dah terangkan bagaimana kita nak merekodkan hutang lapuk, iaitu sebelum dan selepas penyediaan imbangan duga. Hari ini cikgu nak terangkan pula perekodan hutang lapuk terpulih. Okey. Jadi, tu yang merah tu kita sambung ya, penerangan berkenaan dengan hutang lapuk terpulih. Baik, bagaimana kita nak rekodkan perekodan hutang lapuk terpulih? Hutang lapuk terpulih ni merupakan satu keuntungan kepada perniagaan. Apabila tunai diterima, akaun tunai ataupun akaun bank akan didebitkan dan akaun hutang lapuk terpulih akan dikreditkan. Pada akhir tempoh perakaunan, hutang lapuk terpulih ditutup dengan mendebitkan akaun hutang lapuk terpulih. Jadi, hutang lapuk terpulih ni merupakan hasil kepada perniagaan kerana sebelum ni berlakunya hutang lapuk. Tetapi mungkin disebabkan oleh keluarga atau perniagaan mereka telah pulih semula, maka mereka membayar semula hutang-hutang mereka yang telah dianggap lapuk sebelum ini. Okey, kita lihat soalan 1. Catatan bergu manakah yang betul untuk merekodkan urus niaga hutang lapuk terpulih? Urus niaga mana? Ya, tentulah kita debitkan tunai ataupun bank, kemudian kita kreditkan hutang lapuk terpulih. Ya, jawapan dia ialah A. Dan kita lihat soalan 2. Antara yang berikut, akaun manakah yang perlu dibuka untuk merekodkan hutang lapuk terpulih? Tadi cikgu dah terangkan, bila hutang lapuk terpulih berlaku, kita debitkan akaun bank ataupun akaun tunai dan kita kreditkan akaun hutang lapuk terpulih. Jadi senarai yang kita lihat tu jawapannya ialah 1 dan 3. Okey, soalan nombor 3. Ini pula kita nak rekodkan. Bagaimana jika hutang lapuk tu menjadi hutang lapuk terpulih. Hutang Bun Leong yang telah meninggal dunia berjumlah 1,120 telah dibayar oleh warisnya pada 15 November 2009. Jadi warisnya bayar pada 15 November. Jadi kita kena debitkan akaun tunai. Pada November 15 kita rekodkan hutang lapuk terpulih 1,120. Jadi akaun tunai di sebelah debit, akaun hutang lapuk terpulih tentulah di sebelah kredit. Okey, nampak? Dia adalah hasil. Dan kita kena buat catatan penutupan bagi akaun hutang lapuk terpulih, di mana kita kena hantarkan dia ke akaun untuk rugi. Nampak? Kita kena tutup akaun hutang lapuk terpulih. Kita rekodkan ke untung rugi 1,120 dan kita hantarkan ke sebelah kredit akaun untung rugi kerana dia merupakan hasil. Begitulah cara-cara perekodan jika hutang lapuk terpulih berlaku. Mudah kan? Sekian. Terima kasih.